Tak semua orang wajib untuk mulakan simpanan emas. Hanya 3 golongan ini sahaja yang wajib mulakan simpanan emas. So, sekiranya tuan-puan tergolongan 3 golongan ini, pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Antara 3 golongan yang wajib untuk mulakan simpanan emas pada hari ini. Yang pertama ialah bagi tuan-puan yang susah nak simpan dalam bentuk duit wang fiat. Sebagai contohnya, selama bertahun-tahun tuan-puan bekerja, dapat gaji, dah cuba asingkan simpanan dalam bentuk duit wang fiat, tapi simpanan sentiasa bocor pada akhir bulan. Ini adalah dinamakan simpanan yang bocor. So, tuan-puan yang susah nak simpan dalam bentuk simpanan wang fiat, tukarkan kaedah simpanan tuan-puan, tukar kepada simpanan emas. Sebab fitrah manusia, bila simpan duit, kita akan lebih senang nak belanjakan. Berbeza bila kita simpan dalam bentuk emas. Bila kita simpan emas ni, rasa sentimental value, rasa sayang terhadap simpanan emas kita ni jauh lebih tinggi berbanding simpan bentuk duit wang fiat yang akan membuatkan kita sayang untuk jual semula semata-mata untuk dibelanjakan. Yang kedua, bagi tuan-puan yang hanya simpan dalam bentuk duit wang fiat, tuan-puan simpan dalam bentuk duit wang fiat ni ada pelbagai risiko. Risiko yang paling utama ialah semakin lama kita simpan dalam bentuk duit wang fiat, semakin kecil nilai dia, semakin susut nilai dia disebabkan oleh inflasi. Oleh itu tuan-puan, takkan kita nak biarkan sahaja kekayaan kita yang simpan dalam bentuk duit wang fiat itu dimakan inflasi. Itu tuan-puan perlu tukarkan sebahagian sahaja daripada duit tuan-puan kepada simpanan emas untuk kekalkan kekayaan kita supaya nilai dia tak semakin berkurangan disebabkan faktor inflasi tersebut. Dan ketiga, bagi tuan-puan yang ada duit yang banyak tapi tak tahu nak simpan dalam bentuk apa, tuan-puan simpan sebahagian sahaja duit dalam bentuk wang fiat, simpan lagi sebahagian dalam bentuk emas sebagai kekalkan kekayaan kita. Oleh itu, sekiranya tuan-puan tergolongan 3 golongan yang wajib mulakan simpanan emas hari ini, terus bertindak hari ini. Jangan bertangguh lagi, terus mula daftar akaun emas hari ini. Cara dia macam mana? Senang sahaja, klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma. Dan tuan-puan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100. Atau sekiranya tuan-puan ada persoalan nak tanya dahulu sebelum bermula, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Dia kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.